atas tuan-tuan akan tertinggal ke belakang. Pada zaman sekarang, zaman IT, dulu kita ingat tak masa dulu orang hantar surat pakai apa bang dulu? Masa zaman Robin Hood dulu, pakai burung Lepas tu kena ikut trend. Sekarang pakai burung kata kau ni ketinggalan zaman Sekarang orang pakai jawab post Sekarang orang tak pakai jawab post, orang dah pakai SMS. Dan tak ada atas juga ada orang tu juga. Yang ada tu SMS sekarang. Padahal sekarang dah ada internet lagi laju. Perjalanan itu laju. Itu juga dengan pembangunan sekarang. Orang dah tak nak lagi naik kereta lembu. Boleh lagi naik kereta lembu kan. Naik kuda boleh. Jadi orang kata ketinggalan zaman. Sekarang ada kereta kita gunakan. Mana pankan lah. Trend yang sekarang ni, trend sekarang yang kita tengok, ramai orang nak buat jualan langsung, tapi benda yang sama. Bulan-bulan kena cari orang berpuluh-puluh orang kan. Ulang-ulang lah letih. Tapi program kita ni, tuan-tuan tak perlu cari ramai. Kena cari orang je. Kalau letih, pahala. Kurang, dosa. Okey, ni kita punya web lah. Web jadi, nampak Nampak tak? Nampak. Ni kan? Nampak kelam. Yang nampak salah. Nampak kan?